Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kami akan membentangkan tajuk sejarah kemunculan ilmu mustalah hadis. Jadi mustalah hadis ni adalah sejak periwayatan hadis, yang mana sejarah ulum hadis ni adalah seiring dengan periwayatan hadis itu sendiri seawal zaman para sahabat lagi, yang mana para sahabat ni sangat menitik beratkan periwayatan hadis, kaedah dan prinsip meriwayatkan hadis itu sendiri. Jadi antara prinsip yang menekankan adalah mengharamkan pembohongan, menolak perkhabaran yang fasik, berhati-hati dalam setiap perkara, pengharaman menyebarkan hadis palsu, memastikan kesahihan berita semasa menerima dan meriwayatkan hadis, dan banyak lagi. Kemudian telah digunakan secara praktikal sahaja sebelum dibukukan. Maksudnya hadis hanya sekadar cakap, tiada lagi kertas hitam putih yang boleh menjadi rujukan mereka. Jadi disebabkan itu, maka kaedah-kaedah yang dilakukan pada masa itu berselerak dan tidak tersusun. Kenapa? Sebab tiada lagi ditulis. Akhirnya datanglah ulama untuk mengumpulkan, menyusun dan meletakkan asas-asasnya. Kemudian berkembang pesatlah disiplin ilmu hadis, khususnya akibat penyebaran hadis palsu selepas zaman fitnah. Jadi perintah ini adalah memastikan kesahihan berita tu daripada orang fasik, iaitu dalil yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Sadaqallahul azim. Dalam surah Hujurat ayat 6 yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa suatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya. Kemudian datang juga hadis yang bertujuan penjagaan dan ketetapan dalam menyampaikan hadis. Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah menyerikan wajah orang yang mendengar suatu hadis daripada kami, lalu dia menghafalnya sehingga dia menyampaikannya. Maka boleh jadi seseorang yang membawa ilmu itu menyampaikan pada orang yang lebih faqih daripadanya, dan jadi juga pembawa ilmu itu bukanlah orang yang faqih. Berdasarkan Al-Quran dan hadis ini merupakan prinsip kepastian dalam kita menukilkan suatu hadis melalui cara-cara menjaganya dengan teliti, cara menyampaikannya, supaya apa yang kita sampaikan itu jelas dan tiada perkara yang ragu-ragu dalam satu hadis tu. Jadi dari sini jelaslah kepada kita tentang kepentingan dan nilai sadat dalam periwayatan dan penolakan riwayat. Dan seterusnya kewajipan dalam menyampaikan dan memindahkan hadis dan larangan untuk menyembunyikan ilmu. Jadi ana memetik dalil Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikat mulutnya dengan kekang daripada api pada hari kiamat. Jadi berdasarkan prinsip ini, riwayat tidak boleh diterima kecuali setelah diketahui sanadnya. Maka muncullah ilmu al-jahru wa at-ta'dil. Iaitu kitab ini menceritakan tentang perbincangan terhadap perawi, pengetahuan tentang sanad muttasil, pengetahuan tentang kecacatan yang tersembunyi. Kemudian muncullah banyak perbincangan tentang para perawi, tetapi tidak banyak kerana tidak ramai perawi-perawi yang ditajrihkan pada peringkat awal. Kemudian muncullah keperluan untuk meneliti para perawi dan sanad hadis. Memetik daripada Muhammad bin Sirin berkata, mereka dahulu tidak bertanya tentang sanad. Namun apabila berlakunya fitnah, mereka berkata, sebutkan kepada kami para perawi kamu. Maka dilihat kepada ahli sunnah, lalu diambil hadis mereka. Dan dilihat kepada ahli bid'ah, maka tidak diambil hadis mereka. Beliau juga berkata, sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Maka perhatikanlah daripada siapa kamu mengambil agama kamu. Jadi daripada hadis ni, perkara ini bermula setelah zaman pemerintahan Utsman radhiyallahu anhu, kerana sebelum itu tiada siapa yang berdusta atas Nabi Muhammad SAW. Dan muncullah perbincangan pada para perawi. Walau bagaimanapun, semua itu disentuhkan oleh ulama secara lisan. Baik, seterusnya bergeraklah kita kepada permulaan penulisan dalam ilmu mustalah hadis. Melalui rujukan utama, terdapat 31 orang ulama hadis utama yang telah menyumbang kepada penulisan dan pembukuan ilmu mustalah hadis.
Namun untuk perkongsian pada kali ini, insya-Allah kami akan menceritakan 5 orang ulama utama yang memberikan kesan besar kepada sumbangan penulisan ilmu mustalah hadis. Yang pertama ialah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau lebih famous dikenali sebagai Imam Syafi'i yang wafat pada tahun 204 Hijrah. Beliau merupakan orang pertama yang memulakan penulisan dalam ilmu ini melalui kitabnya yang berjudul Ar-Risalah. Di dalam kitab ini, beliau menyelitkan perbincangan mengenai syarat-syarat hadis sahih dan perawi yang adil, turut membahaskan tentang hadis mursal dan syarat-syaratnya, isu keterputusan sanad dalam hadis iaitu hadis munqati', termasuk juga hadis ahad dan isu tadlis. Tidak terlepas juga Imam Syafi'i turut membincangkan tentang pengumpulan hadis dan perbahasan tentang orang yang menolak hadis. Seterusnya, Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdul Rahman bin Khalaf Al-Farisi Ar-Ramah-Hurmuzi. Beliau merupakan ulama pertama yang menulis kitab mustalah hadis lengkap yang bertajuk Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi Wal-Wa'i. Beliau memulakan kitab tersebut dengan membincangkan muqaddimah kepada mustalah hadis. Kemudian Ar-Ramah-Hurmuzi turut menghuraikan sifat-sifat penuntut hadis serta syarat-syaratnya, membincangkan sanad tinggi dan rendah. Seterusnya, membicarakan tentang ulama yang menghimpunkan riwayat serta bagaimana menghuraikan cara penerimaannya. Melalui penulisannya, Ar-Ramah-Hurmuzi banyak bergantung kepada riwayat khabar daripada ulama salaf terdahulu, sehinggakan para imam dalam bidang ini memuji usaha beliau dalam kitab tersebut. Sehingga disebut oleh Az-Zahabi bahawa As-Silafi dikatakan tidak pernah berpisah dan sentiasa bersama dengan kitab ini. Namun, ada juga yang mengkritik bahawa kitab ini tidak merangkumi keseluruhan ilmu mustalah hadis. Yang ketiga, Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hakim An-Nisaburi yang wafat pada tahun 405 Hijrah. Beliau telah menulis kitab Ma'rifah Ulum Al-Hadis. Dalam kitab ini, Al-Hakim An-Nisaburi telah merangkumkan sebahagian besar jenis-jenis ulum hadis. Beliau turut melakukan pembahagian dan penghuraian perinciannya secara sistematik. Di samping itu, kita juga ada Al-Khatib Al-Baghdadi atau nama penuhnya Abu Bakar Ahmad bin Ali. Khatib Al-Baghdadi juga telah menulis beberapa buah kitab yang menjadi rujukan, termasuklah Al-Kifayah fi 'Ilmi Ar-Riwayah yang membincangkan tentang kaedah-kaedah periwayatan hadis. Selain itu, beliau turut menulis kitab yang membahaskan tentang adab dan etika bagi periwayat hadis melalui kitabnya yang berjudul Al-Jami' li Adab Al-Syaikh wa Al-Sami'. Kitab-kitab Khatib Al-Baghdadi mempunyai peranan yang sangat besar. Beliau telah mengarang banyak kitab secara berasingan sehinggakan ulama bersepakat bahawa siapa yang datang selepasnya bergantung kepada karyanya. Ulama terakhir yang akan kita ceritakan ialah Ibnu As-Salah atau nama penuhnya Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Utsman bin As-Salah Al-Shahruzi. Beliau dilahirkan pada tahun 557 Hijrah dan wafat pada tahun 643 Hijrah. Dalam karyanya yang berjudul Ma'rifah Ilmi Al-Hadis, beliau telah menghimpunkan apa yang berselerak dalam penulisan sebelumnya serta menambah perkara penting yang dirasa perlu dimasukkan. Kitab ini merupakan antara kitab paling agung dan terbaik dalam ilmu mustalah hadis. Kitab ini menjadi rujukan dan perhatian utama terhadap kebanyakan ulama hadis yang muncul setelahnya. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, tidak terhitung berapa ramai yang menyusunnya dalam bentuk nazam, meringkaskannya, menambah baiknya, merumuskan daripadanya, menentangnya dan juga mempertahankannya. Antaranya termasuklah Imam Muhyiddin Yahya dan Imam Abdullah Muhammad bin Ibrahim yang datang selepasnya. Dan inilah serba sedikit secara ringkas tentang sejarah dan kronologi permulaan serta perkembangan dalam bidang ilmu mustalah hadis. Itu sahaja daripada kami berdua dalam video kali ini. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.